Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di luar sana yang sedang menonton CMT Hub Podcast pada hari ini. Alright, episod kali ini kita akan kita akan membincangkan sebuah filem yang sedang ditayangkan di Pawagam. Tapi sebelum tu kita tengok dulu trailer yang kita tayangkan ni. Ini hari Abang Ramli tidak ada sunting filem kah? Dah cukup lah tu. Lepas ni tak tahu ada orang mau mari tengok P. Ramli atau tidak. P. Ramli? Inilah meetingnya. Yusof akan memberi dana untuk filem terbaru ni. Kakak aku tu peminat P. Ramli. Mungkin kau boleh tolong aku? Saya suka juga karya-karya Akira Kurosawa. Ramli pernah berjumpa dengan dia? nanti apa pula kata Yusof? Apa yang Yusof mahu katakan? Ini duit saya sendiri, bukan duit dia. Hutang kau langsai. Langsai, saya sudah tidak tahu berapa lama lagi saya boleh kerja begini. Sekarang, apa yang sedang dikerjakan? Tidak ada apa-apa pun. Ada beberapa lagu yang sedang digubah dan sebuah filem yang masih dalam proses penulisan. Ni cuma nak tolong. Tak mahulah bebankan abang. Aku tak pernah rasa kau beban dalam hidup aku, Min. Kamu kenal Yusof? Kakak yang bersalah dalam hal ni. Karya-karya ini sudah menyentuh berjuta jiwa masyarakat. Dan akan ada berjuta lagi di masa akan datang. Alright, welcome back. Wow, macam mana? Okey tak trailer tadi tu? Okey, mesti okey kan? Mesti best kan? So, nama saya Azri bin Abu Hassan, koordinator bidang filem Fakulti Filem Teater dan Animasi UiTM Kampus Puncak Berana dan merupakan host pada hari ini, dan kita akan membincangkan sebuah filem yang bertajuk Mencari Ramli. Pada hari ini juga saya bukan berseorangan tapi ditemani oleh dua orang tetamu yang sangat penting dalam pembikinan filem Mencari Ramli. Yang pertama kita ada seorang Megat dan juga Safwan. Okey, Megat dengan Safwan, boleh introduce yourself, you sebagai apa dan Safwan sebagai apa dalam filem Mencari Ramli. Assalamualaikum, nama saya Megat Syarizal. Kalau secara generalnya memang saya adalah pelakon, pengarah dan penerbit lah, dan dah terlibat dalam bidang ni dah almost 20 years, lebih kurang 20 tahun starting. Tapi saya ni bermula dari teater. Mula dari teater, lepas tu masuk berlakon TV, filem, dan dalam first kali mengarah saya rasa telemovie 2012 lah. 2012. Dan filem Cik Ramli ni kira filem pertama saya. Oh, filem pertama. Ya. You direct? Ya, filem pertama, filem lah. Feature film, yes. Okay, good. Tadi kita tengok dalam trailer tu bukan ada satu watak kau kan yang berlakon? Yelah, tapi itu cakap tadi secara general pelakon. Tapi untuk filem Cik Ramli ni, ni kita lebih sikit. Okay. Reason dia kejap, tapi untuk Cik Ramli, pelakon, penerbit, pengarah, penulis skrip. Okay. Lepas tu apa lagi nak tambah? Ada tulis subtitle. Saya rasa dah lebih daripada 10 sebenarnya kan. Cukup jari tapi generally yang ni lah, apa, pelakon, penulis skrip, pengarah, penerbit lah. Dan kenapa buat tu sebab kita sebab filem ni dikira filem indie. Okay. Jadi terpaksa buat semua, bukan nak kaut semua, tapi apa nama ni,
Sebabkan bila ada kekangan bajet tu terpaksa even sampai sekarang ni masih lagi buat kerja-kerja penerbit. Walaupun memang ada penerbit yang sangat bagus, itu Syahid Johan, tapi apa benda, kalau pengarah lain dia boleh relax lah sebenarnya time ni kan, tapi tak boleh Tapi kan macam mana Megat boleh membahagikan masa? You juga student kan, pelajar master sekarang ni tengah buat master di UiTM. So darah UiTM tu ada. UiTM di hatiku lah dia. Okay, faham. Dah nak tapi apa pembagian masa tu, itu rasanya kena agak sukar jugalah sebenarnya. Tak cakap apa, terus terang bukannya senang, sebab kadang-kadang kita bila kadang-kadang terpaksa syuting apa semua kan, dan apa, so far alhamdulillah masih lagi, sebab dia kena set priority, mana yang lagi penting. So macam kadang-kadang tu ada je terpaksa pergi syuting, sebab bila syuting itu adalah kerjaya kita. Betul, so untuk cari makan, dan sebagai pelakon atau pengarah, timing tu tak tentu. Dia bukannya waktu pejabat kan. Kelas-kelas masters pula waktu malam. Faham. Orang yang waktu pejabat mungkin tak ada masalah kan. Okay. Tapi kita set priority lah. Kadang-kadang malam tu ada event lain, kita pilih mana lagi penting, kelas ke ataupun event. So kadang-kadang kita kena tengok lah, berkorban lah salah satu. Tapi untuk masa sekarang fokus tu kena prioritaskan pada studies lah sehingga habis. Bagus. Bila sebut pasal UiTM kan, sebelah Megat ni pun sebenarnya merupakan alumni Fakulti Filem Teater Animasi UiTM Kampus Jab Perdana. Betul? Boleh Sofwan kenalkan diri? Nampak tak? So dia senior. Dia senior, saya junior. Okay. Boleh Sofwan memperkenalkan diri, cerita sikit latar belakang awak. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Safwan Rashid. Saya graduan Fakulti Filem Teater dan Animasi daripada UiTM. Latar belakang saya, basically dalam filem Cik Ramli ni saya bertindak sebagai penolong pengarah dan assisting to Megat lah sebagai director. Dah berada dalam industri, saya boleh cakap almost 15 tahun. Sebab since saya semester 1 diploma, cuti SEM je saya dah start ikut production. Saya dah start buat filem lah masa zaman dengan ada lecturer kita dulu. So kita start daripada zero lah, daripada nothing. Saya buat handy, kita buat PA, semua benda. So kita dah went through all the process lah. Maknanya daripada sekecil-kecil role, tapi not to say kecil, sebab semua role tu penting. Betul sebenarnya lah, and bukan yang PA ni kecil, handy kecil, tak. Saya boleh cakap saya dah experience semua position. So kita picking up daripada situ lah. Maknanya sebab bila kita start daripada position yang macam tu, tanggungjawab tak berapa banyak lagi. So masa tu ialah time untuk kita observe. Faham. Dan bagi saya lah, bagi orang lain saya tak tahu. So masa tu kita buat PA, production assistant. So banyak masa yang kita boleh tengok, macam ni kerja dia. Macam tu. Maksudnya observe lah. Kita observe. Faham. So kita curi sikit ilmu dekat sini. So kalau time ada director tengah free, kita duduk menyending kat director. Shot ni macam ni Tapi yang bestnya masa tu saya sempat experience, saya boleh cakap saya zaman transition lah daripada zaman filem. Betul. And kamera film analog ke digital. So saya sempat experience zaman analog tu, which is quite interesting, dan benda tu best lah. Bukan cakap sekarang tak best. Sekarang dia more apa tu orang kata, dia easier sikit lah compared to dulu. Dulu punya setup lagi dia hardcore sikit lah tu ni kan. And dia punya disiplin pun macam lain sikit lah kalau nak compare dulu punya teknologi dengan sekarang. Disiplin in terms of kalau on set, sebab tu orang cakap dulu kau berlakon macam kayu, director baling wages. Sebab apa? Dia bukan sebab director tu nak suka-suka nak maki atau nak marah. Dia sebab filem tu duit. Setiap kali rolling tu kau buat salah, benda tu burn. So that's the main reason why lah sebenarnya kau kena buat betul-betul. Dan
kalau kita selalu dengar pelakon dulu is pelakon yang very disciplined. Sebab betul. basically is sebab benda tu sebenarnya. Dia bukan macam sekarang, salah je, tak apa, memory card banyak lagi. Macam dulu semua tu duit. Faham. So reason why kau kena practice. So basically itulah, saya sikit sebanyak saya punya background, itulah. So sekarang buat penolong pengarah dan ada juga menyunting. Okay. Dan ada juga mengarah beberapa drama TV. Itulah. Okay. Kira up and coming director lah. Coming director. Sekarang dah sampai itu. Director. So dia dah ni lah. Okay. So peranan you dalam filem, mencari pula, mencari Ramli ni sebagai apa? Typo guys. Typo guys. Mencari Ramli. Okay, saya bertindak sebagai penolong pengarah. Dan juga saya terlibat dengan post production untuk Syed Ramli juga. Okay. Saya on post production, saya sebagai music editor. Dan juga official trailer Syed Ramli diedit oleh saya dan dibantu oleh kita sama-sama lah. Maknanya kita satu trailer tu dalam sehari lah sebenarnya. Satu hari lah. Satu hari je. Sebab kita dah ada lah dia punya apa tu, the base idea tu kita dah ada masa tu. Rangka tu dah ada kan. Rangka dah ada. So okay, kita how to get it done in the right way lah. So kita tengok mana shot yang kita nak guna, dialog apa yang kita nak pakai, nak tampal apa semua. So kita decide dalam satu malam juga. Lebih kurang satu malam. Sebab time tu bulan puasa, lepas basically lepas buka puasa kita start, lepas tu sampai sahur lah gitu. Betul. Okay. Soalan saya seterusnya, Megat, bagaimana anda tercetus idea tentang mencari Ramli? Tercetus idea. Okay, dia apa ni, bila orang tanya selalunya apakah siapa you punya macam idol filem, siapa, selalunya orang ada macam tu kan. So saya sendiri tak boleh nak tipu lah, sebab bila celik-celik mata je filem-filem Ramli yang kita tengok. Betul. Celik-celik mata je dekat apa benda biasa, tapi mostly dekat rumah nenek lah. Dia atuk dengan nenek ni dia ada almost full collection of P. Ramlee punya filem, mostly daripada zaman dia mengarah lah. Adalah yang sebelum tahun dia mengarah tu, masa dia pelakon kan, tu tak banyak sangat, tapi start daripada Penarik Beca all the way sampai Laksmana Doremi semua ada, except for yang hilang lah, apa Sitora. Lepas tu masa tu Gelora dengan Dr. Rusdi. Itu memang sengaja tak diletakkan dalam. Itu sebab kita bukan sebab kadang-kadang yang datang rumah dia bukan saya je, budak betul. Cousin pun ada kan. So filem Gelora dengan Dr. Rusdi tak ada dalam tu. Yang lain semua ada. So bila kita tengok filem P. Ramlee dari kecil kan. Itulah jadi makanan kita, apa benda semua lalas. Tapi secara tak sengaja, dan diorang ni pula pun peminat filem. The grandparents saya ni memang peminat filem. Maknanya sebab kalau ikutkan, kalau kita tengok balik lah, sebenarnya atuk dengan nenek kita zaman dia orang ni, zaman 50-an 60-an, masa tu kat filem culture kat Malaysia ni lebih kuat. Betul. Kan? Sebab dia orang tak ada TV. Betul. Sebab TV masuk dalam mungkin 60s atau 60s macam tu lah. Kan? So dia orang punya hiburan adalah pergi tengok wayang. Betul. Dan ini melekat sampai tahun 80-an 90-an, dan dia orang lah yang suka bawa saya pergi tengok wayang. Apa benda kita duduk rumah dia, jom dia orang bawa pergi tengok cerita Batman, cerita Robocop, cerita cerita lokal juga kan, cerita Matsum, cerita, saya ingat itulah dia orang bawa pergi Coliseum, pergi Rex, pergi Federal. Jadi minat terhadap filem tu dah ada masa kecil. Dan again saya cakap tadi pasal cerita P. Ramlee tu lah kan. And then kalau ikutkan kalau siapa yang tengok trailer tu nak tahu cerita ni pasal apa, boleh klik description tu dah tahu dah. Synopsis ada kat situ. Tak payah tertanya-tanya ni cerita P. Ramlee ke tak. Tak payah ni cerita yang bola tu ke? Bukan. Mencari Ramlee ni baca dekat Google ni. Boleh Google pun. Google. Okay, cerita ni bukan pasal P. Ramlee.
Cerita ni Tony Yusof dia memainkan peranan sebagai impersonator P. Ramlee, peniru gaya P. Ramlee dan kehidupan dia lah. Kan mungkin nanti kita go later detail. Okay, lagi satu, dia antara reason dia saya antara pencetus idea ni masa time saya dulu buat P. Ramlee the Musical. Okay. Dan masa time P. Ramlee the Musical tu saya perhatikan perbezaan masa daripada first season masa tu Sean Ghazi. Second season Musli Ramli. Dan bila tengok diorang membawa watak P. Ramlee ni, saya terfikir Sean membawa watak P. Ramlee dari pandangan seorang pelakon. Dan dia mendekati watak itu dari pelakon. Jadi dia tak tiru gaya P. Ramlee. Tapi bila Musli Ramli take over, Musli Ramli tu adalah impersonator P. Ramlee. Kita tengok gaya dia sebiji, tapi sebenarnya kalau tengok betul-betul dari pendekatan dia sebagai pelakon tak ada. Isi dalam tu tak ada. Kita tengok dia, apa yang kita lihat P. Ramlee di dalam skrin, itulah yang Musli Ramli bawa. Jadi apa dalaman tu saya perhatikan tak ada. Dia beza dengan cara Sean Ghazi approach watak ini. Jadi itu antara benda yang terfikir kan. Lepas tu somehow masa nak brainstorm tu terfikir sama benda ni, benda semua. Alam macam kalau nak pencetusan tu, lagi satu reason dia adalah pernah kadang-kadang tu dia ada momen dalam filem ni, dia punya kira pencetus jalan cerita tu bila Sofia Jane tengok Tony dan dia ingat watak Zakaria tu yang dipegang oleh Tony tu adalah P. Ramlee yang betul. Dia bayangkan ke atau tak ada, sebab dia watak Zaitun yang dipegang oleh Sofia Jane ni, dia macam dia ingat dia terperangkap dalam tahun 50-an. Dia tak pernah move on daripada, dan dia tak tahu pada waktu itu P. Ramlee dah mati. Sebab cerita ni bermula pada hari pertama kematian P. Ramlee. Tahun 29 Mei 1973. So maksudnya filem ni bukan tentang biopik P. Ramlee tak ada watak sebenar pun dalam, kita take it totally fiction. Okay. Safwan ada nak tambah apa-apa? Macam mana you guys berdua as a creative team dapat brainstorm idea, nampakkan filem ni menarik ke? Basically the whole idea is daripada Megat himself kan. So brainstorming ni macam saya on board bila kita dah ada sebelum final draft. Macam tu lah. Ada dalam lagi satu draft nak final lah, dan baru saya masuk. So it's a collaborative punya work juga, which is masa script reading pun and masa rehearsal dengan actors pun kita ada inject some input juga lah. Maknanya itu satu session yang best. So dengan Abang Tony dan Kak Sofia sekali dengan Ma'am Sofia, so kita discuss and how to make it interesting for each scene tu. So kita go scene by scene. So lepas tu kita track back ke timeline sebenar hari. Contohnya macam Megat cakap tadi, Zaitun terperangkap pada tahun 50-an. So bila tahun 50-an ni, dalam kepala Zaitun, P. Ramlee, real life P. Ramlee ketika itu dia bersama siapa dan siapa orang sekeliling dia. So kita kan dia macam timeline Back to the Future sikit lah. Faham? Lebih kurang lah. So kita buat satu garisan. Ini timeline sebenar Zaitun, timeline sebenar tahun 1973. Kita kena buat satu lagi timeline 1950-an yang Zaitun ingat dia masih berada dalam tu. So kita kena gel the timeline tu juga maknanya dalam kepala Zaitun ni P. Ramlee bersama siapa. Maknanya kan kita tahu dia punya marriage life macam mana apa semua kan. So benda tu kita kena take into consideration juga sebab ada dialog-dialog yang Zaitun throw regarding benda tu, maknanya dia nak jumpa, tolong kenalkan aku dengan satu sosok ni. So macam mana reaction Zakaria yang menyamar sebagai P. Ramlee ni towards the dialogue. So macam faham tak? So adalah benda-benda yang kita buat discussion lah basically. Faham? So macam tu lah.
So dari segi on set lah, tak apa tu sekejap lagi. So basically masa idea wise macam tu lah. So bila kita semua dah agree, dan kita keluar dengan the final draft. So berapa kali draft buat skrip tu, ni? Megat boleh rasanya 4 rasanya. 4. Dia sebab idea dia daripada tahun 2012. Lama idea dia 2012, tapi itu cakap kena ini memang saya kena cakap yang kena berterima kasih macam Kak Finas, dekat Finas, sebab Finas sebab kita dapat dana kandungan kreatif daripada Finas ni. Tahniah. Sebab kalau tak ada dana kandungan kreatif ni, filem macam ni rasanya tak akan dibuat. Ya, betul. Kita akan ada lambakan filem yang genre biasa yang kita tengok lah, kan, action, horror. Tapi filem Mencari Ramli ni kalau tidak kerana dana Finas ni, rasanya tak dapat. Sebab apa tadi terkejut cakap lama kan. Betul. Sebab dalam masa dari 2012 sampai ke 2020 cuba mencari dana, kita pitch sana pitch sini, semua tak terima. Tapi itulah, ini memang nasihat saya lah. Kalau you really believe dengan your idea, jangan tolak tepi, jangan simpan, jangan buang. Usahakan insyaAllah. Macam tengok, saya terpaksa tunggu 8 tahun dapat dana ni, dan baru itu pun bila dapat pitching 2020, lulus 2021, shooting 2023. Sebab apa? Masa tu kan COVID. Betul. So dia ada kekangan sikit, lambat jadi apa ni. So the bottom line is the keyword is adalah trust the idea. Trust dengan apa yang hasil karya yang kita nak buat. Kalau dah tiba masanya, terus terbitkan, mengarahkan. Kalau peluang tu datang. Sebab saya apa benda, kalau boleh memang nak Mencari Ramli jadi filem pertama. Ada je hampir-hampir peluang nak filem lain tu nak jadi filem pertama, tapi rasanya baik ini daripada kita. Sebab saya rasa Pencari Ramli lah pertama kali saya dapat total control, which is daripada casting, daripada script, dari segi pemilihan kru, dari segi bajetnya apa semua, total control. Dia tak ada orang yang duduk belakang, Megat, aku rasa scene tu kau kena buat macam ni lah, apa benda. Faham kan? Ada bisikan. Ada bisikan dah. So at least rasanya, sebab tak tahu lagi peluang ni akan datang ke tak. Yelah, selepas ni. Tapi saya tambah sikit boleh? Yang lagi penting, sebelum Mencari Ramli, kita kena mencari dana. Mencari dana. 8 tahun mencari dana. Okay. Tadi kita dah dengar pasal idea dan apa. Cuma saya nak tahu juga konsep filem ni. Sebab kita tengok trailer tadi tu, menarik. Lain pada yang lain. Something yang approach yang ada mirip daripada filem-filem international apa semua kan. Saya nampak macam look and feel dia lebih kurang Cinema Paradiso dia apa semua kan. Boleh tak ceritakan konsep filem Mencari Ramli ni? Apa benda. So memang tu macam cakap tadi, saya ni peminat bila ni jadi peminat filem kan. Maksudnya konsep dari segi visual style. Visual style, okay. So bila masuk kepada nak bikin filem ni, apa benda, dia sebenarnya bila saya bincang dengan Hafiz Rashid, dia punya DOP kan, saya bagi dia punya reference adalah filem The Wrestler. Apa benda. Dan sebab saya sebenarnya mula-mula asal nampak antara memang nakkan macam grittiness, apa benda, nampak raw. Sebab kita ikut perjalanan impersonator ni kan. Betul. Dan dia orang biasa je sebenarnya. Kena ingat yang dia ni bukan P. Ramli kan. So kita ikut, so nampak macam style. So tapi bila bincang dengan Hafiz, dia nak a bit nampak vagrant sikit. Dia nampak macam apa ni. So dan kita kenal zaman 70-an tu, apa benda, dia punya colours macam pop kan. Apa ni. So lepas tu saya fikir macam mungkin each character akan ada dia punya own colour, dia own apa ni, bergantung pada apa yang dia bawa, disumbangkan dalam cerita tu kan.
apakah color Zaitun melambangkan apa, color Yusof ni melambangkan apa semua. Adalah dia punya artistic vision tu. Itu bincang dengan DOP dan juga kita punya art department lah, dan juga wardrobe lah kan, dengan makeup. Tapi dia punya apa-apa hal pun reference dia memang ada few Piramli punya filem, dan setiap kalau peminat Tega Piramli kita tengok filem ni boleh nampak lah almost every scene ada homage kepada Piramli. Dia bukan sama, tapi dia akan tahu ini macam dia ingat bab-bab mana filem apa kan. Ini macam ni, tapi kita bukan ambil sebiji. Betul. Tapi dia siapa yang betul-betul tegar peminat Piramli tu, dia boleh baca benda dia tu. Boleh kaitkan lah, dia boleh relate dengan apa semua. Itu yang memang masa tulis skrip pun memang fikir sini ni thought sendiri tau, sebab saya bukan menulis seorang, saya tulis dengan Lepat Hafiz ni, dia dulu pelajar suara, dan kami tulis bersama lah. Tapi every scene tu dalam kepala ni memang ada scene ni memang aku nak tribute tu Seniman Berjalapuk, scene ni aku nak buat kepada Pendekar Berjalapuk. So siapa yang boleh baca, tapi kita tak in your face. Okay, faham. Safwan, ada apa-apa nak tambah pasal visual style? Saya percaya you sebagai penolong pengarah mungkin ada bagi feedback ketika sebelum ataupun ketika penggambaran ke, in terms of visual style ke. Bagi saya masa kita shoot tu, sebab kita dah every detail and vision Megat sebagai director dah di brief secara total dan secara clearly lah pada Hafiz Rashid yang bertindak sebagai DOP. So kita believe in Hafiz punya work lah. Okay. Kan? So on set tak banyak yang macam saya kata ni nak kena tu sikit ke apa ke, sebab korang kena tengok the visual dalam cerita ni, macam mana camera work tu kita buat, dan there is a something yang kita boleh cakap different sikit lah. Different, lain daripada yang lain lah. Lain sikit, lain daripada yang lain sikit lah. So korang kena tengok lah. Tapi apa yang saya mungkin boleh tambah sikit, sebab dia sebagai director yang berlakon juga, memang kena ada AD yang kuat. Betul. Sebab tu so ada, bila saya berlakon memang Safwan lah duduk depan monitor. Exactly. Dia lah yang perhatikan. So dia yang tengok. Kadang-kadang dia akan tanya rasa macam mana, dan kadang-kadang tu saya akan tanya balik, kau rasa macam mana, okey tak? Kalau dia kata okey, okey. Betul. Saya trust dia lah. Dia maknanya kalau apa yang berlaku tu tak okey, memang boleh cakap dia, ni Wan, ni kau lah yang kepala monitor ni, ni benda ni apa konti salah ke apa dia kan. Tapi alhamdulillah benda tu tak adalah berlaku. So kita boleh bagi kepercayaan kepada dia duduk depan monitor, dan walaupun AD dan directing at the same time lah. Sebab apa benda kita lagi satu macam Safwan cakap tadi, bila kita dah ada vision dan clear dan communicate benda, dia coordinate, dia pastikan macam saya tak buang masa ambil shot yang tak perlu lah. Dengan dia cakap apa ni, dan Safwan cakap tak payah, kita dah cover kat sini apa ni semua. Okey. Okey, sorry saya tambah sikit masa ada lagi. Boleh. Mungkin itu saya banyak advice kat on set. Not to say saya yang call shot Hafiz dan Megat lah. Betul. And so kadang-kadang ada coverage yang macam, sebab kita saya sebagai penyunting juga, so kita dah ada mata, dia punya cutting point dia dah bayangkan. Cutting kita dah ada. So coverage ni tak perlu kot, nanti takkan guna. So kita save time kat situ. And even dekat script pun kadang kita dah potong okay, yang ni kita ada 2 shot, yang ni kita cover single. Kalau yang memang ada that particular scene dan moment yang Megat require untuk ada special shot, then baru kita buat. Betul. So basically macam tu lah. So dia basically dia macam tu. Macam kalau Megat tengah berlakon dan saya dekat monitor, masa tu dah tengok dah, okay, coverage kita ada apa. Tapi sebelum kita buat scene tu, kita dah discuss lah. Macam saya, Megat dan Hafiz, kita discuss dulu, kita tunjuk screenplay dia, the full screenplay macam mana. So kita dah tahu okay, ini ada shot apa. So let's say masa the scene happen dan Megat dalam screen,
So saya rasa perlu ada that macam additional. Okay, ni kita tambah sikit kot. Macam contoh reaction Zaitun, yang ini kita kena punch sikit kot. So benda-benda macam tu saya advise lah. Okay. Mungkin ketika penggambaran korang lakukan, saya percaya mesti antara pengarah dengan assistant director, penolong pengarah mesti ada tak sepakat dari segi vision. Pernah tak ada macam tak setuju? Dia tak adalah big argument. Okay, tak apa. Kita hold dulu. Kita berehat sebentar. Pada penonton jangan ke mana. Kita berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Alright, kembali kita pada rancangan CMT Hub Podcast. Okay, tadi kan soalan aku tanya, mesti korang berdua ada bergaduh, bertelagah sikit kat set kan, pasal mungkin pandangan tak sama ke, direction tak sama. Pernah tak berlaku tu? Untuk yang ni Encik Ramli rasanya even before this dia tak adalah apa benda, dia argument macam how kita nak execute ataupun macam tu. Mungkin ada macam kadang-kadang mungkin masa time tu saya nak macam ni, tapi seorang kata tak payah kan, kita dah ada ni. Lepas tu kadang-kadang kita kena fikir juga. Dan rasanya so far apa ni, rasanya itulah dia, tak adalah sampai apa ni, sebab rasanya pada dengan dia rasa saya dah bagi clear vision. Dan kalau benda tu blur, dia akan tanya balik. Dan kadang-kadang sampai dia faham lah, kadang-kadang dia akan tanya ni macam ni, kenapa ni sampai kadang-kadang bila dia tanya tu dah clear dia. Dan kalau sampai dia faham, dan barulah benda jadi smooth. Okay, faham. So maksudnya ketika pra-produksi pun korang dua dah clear dah the vision of direction untuk nak direct filem tu kan. Okay, bagus. Dari segi production pula, saya difahamkan ada juga penglibatan alumni dan juga pelajar UiTM, betul kan? Kat sini ramai. Ramai. Memang ramai. Dia macam rasanya 70% kot. Dari segi technical crew tu memang daripada DOP alumni juga. Hafiz Rashid pengarah fotografi DOP. Lepas tu executive producer seorang lagi, Faizul Rashid. Yes, betul. Dia apa ni, lepas tu technical crew ramai juga yang alumni dan juga masih student masa tu dan tengah intern. Naim apa semua tengah intern. Lepas tu ada few PAs pun ada. Lepas tu kita punya PM kita alumni juga. Yes. Editor kita Kamil. Yes, Kamil, betul. Kamil is editor dan juga dia alumni, betul. Saya sendirilah alumni juga. So ramai. Tapi apa ni, secara jumlah tu banyaklah apa ni, macam apa ni, penulis skrip je lah yang daripada Aswara. Tapi macam saya sendiri bukan sekarang lah UiTM kan. Dia belum alumni belum lagi. Tuan alumni. Dia junior. Dengar cakap budak darjah 5, kau budak darjah 3. Betul lah. Dia cakap tak boleh lawan sini. Tak lawan sini konsep tak ada lawan sini. Right. Soalan seterusnya, tadi kita dah tahu gaya visual apa semua, and then dari aspek pasca produksi iaitu penyuntingan. Saya difahamkan Safwan pun edit juga untuk filem ini kan, dan juga Cik Kamil kan sekali kan. So boleh tak cerita proses penyuntingan pula? Kita clear sikit, saya editor memang Kamil lah. Saya
music editor. Oh, music editor. And adalah yang saya finekan a bit here and there semua, tapi the editor is kami lah untuk the whole film. Jadi saya boleh share sikit pasal proses. Kita ambil masa quite lama juga untuk edit cerita ni. Apa ni log picture tu dalam 3 bulan juga gitulah. Sebab the first cut, rough cut yang kita dapat, total duration almost 3 jam. 2 jam 40. 2 jam 40. Tu rough cut lah. Rough cut. So yang kita made to the cinema is sejam 54. Sejam 54. So kita potong almost 1 hour punya ni lah. Tapi yalah, it's still rough cut masa tu. Cuma memang masa rough cut tu kita ada buat preview, close preview jugalah dekat kawan-kawan, dekat orang yang bukan daripada maknanya bukan daripada creative side kita. Maknanya kita nak input, kita nak perspektif orang yang tengok and yang okey tak macam ni kan. So ada je scene yang kita take out. Kita ada deleted scene lah. Mana tahu nanti mungkin Megat akan release kan klip-klip deleted scene, kita tak tahu. So yang kita merak to the cinema is sejam 54. And macam saya mau to music editor untuk cerita ni. So kita punya scoring dibuat oleh Pitati. Okay. And so apa yang kita bekerjasama dengan Pitati ni, kita minta bila dia orang dah siapkan scoring untuk each scene tu apa semua. So macam saya punya style, saya suka minta stamp. Okay. Stamp punya file lah. So kita macam saya akan main balik dia punya instrumen tu. Bukan saya yang main lah. Maknanya saya laykan balik. Okay, yang ni saya nak letak dia punya bunyi bass dulu. So bass akan masuk dulu. Faham. So kita ikut mood tu balik. So yang tu kita ambil masa dalam. So bila semua dah lock, picture dah lock, so bila scoring pun dah siap, Pitati dah bagi kita scoring. So masuk balik dekat kita orang dekat office. So kita buat tu dalam masa 2 minggu lebih macam tu lah. 2 minggu 2 minggu lebih untuk kita buat the music punya editing pula. Okay. Maknanya apa yang Pitati bagi tu dah tune, cuma kita pecahkan balik, kita apa tu, kita spreadkan balik dia punya file tu. So kita main balik sikit. Okay, faham. So basically macam tu lah. So you sebagai music director, apa you punya gambaran visual ataupun reference untuk filem Mencari Ramli tu? Adakah daripada filem-filem Piramli yang dulu ataupun digubahkan semula mengikut nampak sama vibe filem Piramli dulu ke atau macam mana? Tak, yang tu sebenarnya saya bukan music director saya disclaimer dia, saya music editor. Music editor. Dia sebab kalau muzik ni memang Pitati lah. Pitati lah. Tapi apa brief kat dia orang tu, saya bagi cakap apa benda, dia punya general brief adalah nostalgia lah. Cakap ni nostalgia macam mana korang ni. So kita kena bagi kredit kepada Pitati untuk muzik tu, scoring tu memang dia orang. Cuma dengan kita refine je balik apa benda, ikut mood apa semua. Cuma macam direction kita dah discuss dengan Pitati, macam for each character tu kita nak ada dia punya signature sound. Signature music. So kalau Yusof keluar bunyi macam mana? So Yusof watak dia main oleh Megat lah. So kalau Zakaria bunyi macam mana? Faham. So kita setiap kali dia keluar instrumennya macam ni lah, lebih kurang. So dia ada identity lah for each character tu kan. Menarik tu. Tak sabar pula saya nak pergi tengok filem ni. Dia punya ada keunikan setiap karakter tu keluar tu kan. Tu bagus tu. Okay. Alright, soalan seterusnya adalah Megat. Dari segi pengarahan, directing style, gaya pengarahan, macam mana Megat approach? Dia apa, throughout the years kita saya banyak memerhati orang. Sebab saya tak belajar secara formal kan. Tapi kalau dari segi pengarahan ni, first kali teater lah kan. Saya dulu direct teater pun tak ada go through any school, just ikut pemerhatian dan naluri. Dan sebab apa-apa hal dia lah director ni macam captain lah kan. Dia leader to achieve. So
benda tu diterapkan yang sama. Alhamdulillah, sebab saya punya degree adalah dalam bidang management. Saya rasa apa-apa saja teori daripada management tu boleh dipraktikkan dalam pengarahan juga. Kan, macam mana kita nak communicate, macam mana kita nak clearkan vision kita, macam mana kita nak jaga mood orang. Sebab sebenarnya orang salah faham yang director ni bukan jaga dari segi creative side je, tapi bila on set tu kita kena jaga satu kapal ni. Betul. Semua orang kita kena jaga mood orang, kita kena jaga the harmoni. Betul. Kalau ada negative element, jadi tak best lah. So far alhamdulillah, bukan ni angkat di sini, boleh tanya Safwan, boleh tanya semua pelakon. Alhamdulillah, apa benda dekat set Mencari Ramli tu, benda negatif elemen ni sangat kurang. Dia sebab kita tak boleh kontrol orang, ada je kadang-kadang elemen tu, tapi boleh kata semua kita kerja smooth. Alhamdulillah pula cuaca hanya 1-2 hari je yang tak membantu, tapi selama 25 hari kita on shoot tu semua berjalan lancar lah. Sebab apa yang saya cuba, antara pengarah yang saya nampak clear punya vision, macam cara kerja dia macam Clint Eastwood. Clint Eastwood kalau tengok apa, baca atau tonton apa-apa, dia tak suka ambil banyak-banyak take. Dia dah tahu, sebab tu kita kena casting orang yang betul. Kan? Sebab kalau casting pelakon, dia orang dah tahu untuk berlakon. Tak payah nak mengajar, tak payah, bukan saya pening, bukan Safwan pening nak kena kau kena berlakon macam ni. Tapi bila dah ada pelakon dan juga ada proses rehearsal sebelum kita masuk set, so kita ni lah dah dapat software Jane kot, so takkan nak mengajar dia berlakon. Betul. Walaupun dia sangat humble, dia sangat apa ni, tapi tu satu, casting tu kena betul. Lepas tu kru dan technical semua tu pun kena cari orang yang selesa bekerja. Dan semualah macam dari segi DOP, AD, art department, makeup kan, wardrobe, semua ni orang-orang yang kita dah selesa bekerja, dah ada chemistry. So sebab tu semua jalan semua. Dan juga pelakon lah dah tahu. Sebab tu kalau ikutkan macam contoh, ini secara formal pertama kali saya bekerja dengan Sophia Jane, tapi kena dah lama. Tapi kita tahulah dia punya komitmen, kita tahu dia punya ni. Macam Tony tu, kalau tengok berapa banyak saya punya kerja yang dia dah ada. Sebab kita tahu, Safwan pun dah tahu dah dia ni not a difficult person to deal with. So bila kita kumpul orang yang dah apa ni, jadi semuanya benda insya-Allah apa benda akan fall into place. So benda-benda hiccups tu tak ada production yang 100% okey, tapi kita try to minimize that dengan planning yang betul dan clear vision. Okay, kalau Megat boleh kongsikan berapakah jumlah kos penerbitan filem ni? Okay, yang boleh saya nak cakap, kita dapat di KD, di KK dan akan kreatif tu daripada Finas 1 juta. Itu je saya cakap. Okay, alright, good. Bila sebut DKD tu, kalau boleh kongsi lah, apakah tips persediaan kepada para pembikin filem baru nak mencuba? Sebab macam Megat pergi pitching tempoh hari kan, dan dapat untuk diberikan geran dana DKD untuk menerbitkan filem ini. So mungkin boleh kongsikan tips ke? Apa rasanya, tak tahulah. Saya satunya memang benda ni rezeki. Rezeki alhamdulillah. Dan saya rasa untuk dana ni kita cuba bagi tahu kepada panel filem apa rasa kita kena betul-betul passionate about the film, and kita kena tahu vision kita lah rasanya, untuk tunjuk kat diorang yang kita betul-betul nak buat filem yang yang mungkin boleh menyumbang kepada negara. Dia bukan sekadar filem yang orang tengok, ini adalah satu filem, one of the list of the films yang keluar tahun ni. Tak, dia mungkin kena tunjukkan, okey, yang kalau kita nak buat filem ni akan menjadi suatu filem yang jadi yang orang akan kenang, akan ingat lah. Untuk dan mungkin filem tu, pada saya fikir kalau aku nak buat filem ni,
macam apa yang saya dapat daripada bila saya cuma terbitkan lah dan berlakon filem Terbaik Langit kan. Masa time tu apa yang saya seronok adalah even sampai sekarang kadang-kadang kita jumpa student filem cakap, bang, saya buat filem, saya belajar filem sebab saya tengok Terbaik Langit. Itu yang kita rasa macam walaupun filem tu tak box office dekat kat panggung, tapi bila jumpa orang macam ni macam this is why I'm doing films. So macam itulah rasa bila nak pitch tu, rasa kalau rasa your film can do that impact to the kepada masyarakat, itu rasa itu tips paling utama lah saya. Mungkin dan lainnya rasa rezeki tu je. Yalah, itu kita percayalah pada rezeki kan. Mungkin Safa nak kongsikan pada para pembikin filem baru yang di mana apakah cabaran mereka bila dah habis tamat pengajian filem ataupun pengajian seni di luar tu nak masuk industri, apakah tips dia? Apakah persediaan dia ke, macam mana ke? Persediaan dia untuk nowadays kan macam benda ni klise lah nak cakap. Yalah, betul. All in fingertips lah. Betul. It's very klise punya ni kan. Tapi itulah realitinya. Maknanya even daripada zaman belajar, kalau time student-student ni belajar, maknanya korang dah boleh semua dekat internet, YouTube kau tengok, and so learn from the best lah. Maknanya apa reference yang kau nak jadi, kau nak shoot macam siapa, semua dah ada breakdown dia punya floor plan. Contoh kalau kita sebut tentang aspek teknikal lah, and macam mana sesuatu scene tu dihasilkan. So kalau Google je benda tu, keluar floor plan, mapping untuk lighting tu, dia plot macam mana, kau nak set light tu dari mana apa semua. So basically bagi saya persediaannya tu ialah dunia ni keras dik. Dunia ni keras, so kau kena ada benda tu. Rather than kau nak jual, sebab kalau nak kata apa difference kita graduan filem ni dengan orang luar yang ada kamera handphone dan pergi shoot, kan? So kita kena ada lah value tu. So apa yang kau kat luar, kau kena bawa diri kau as a graduan filem atau graduan seni ni, kau kena bawa benda tu. Maknanya not to say kau kena bentangkan falsafah kau lah ni, sebab benda tu at the end orang tak nampak pun. Cuma kita attitude kena jaga, adab lah. Adab lah. Respect with the other people. Benda tu, lepas tu and buat benda bersebab lah. And jangan kau buat orang tanya kenapa kau buat macam ni, tak tahu abang. And so basically prep yourself, sebab industri tu tak semua tempat yang kita pergi ni orang akan suka, dan tak semua tempat yang kita akan kerja ni macam ni sesuai dengan kita. Sometimes kita kena cope dengan, betul lah, kau masuk kandang rimau, kau kena mengaum, benda-benda macam tu lah. Betul kan? So again, macam the environment of shooting tu for each project dia lain-lain. Unless kau pergi kerja full time. Betul. Kau kerja full time yang dengan station ke apa ke, cuma itu lain pula lah dia punya game dia kan. So bila nak cakap pasal production ni, so macam tu lah. Maknanya kau kena prep yourself, mentally kau kena kuat. And kalau tak memang kau ada je, sebab kita dah experience dah. Macam ada je budak intern yang 2 hari je tanya dia kau nak jadi apa? Saya nak jadi DOP bang. Confident jadi DOP kan. Hari kedua dah tak datang lah. Astaga. Sebab job tu dia buat technical lah. Angkat besi, angkat sistem, angkat light stand semua. Hari kedua dah tak datang lah. Tak tahan. Sebab macam saya selit sikit apa yang kata environment kerja tadi lah. Environment kerja. Kalau saya punya environment kerja dengan Megat lah, not to say bila saya kerja dengan Megat ke, saya try to terapkan dengan semua production yang saya bekerja. Saya memang suka main-main. Saya suka make sure orang happy datang set. Okay. Sebab saya dah been there dan that, saya dah pernah ada dekat position yang biasa-biasa ni. So kita dah pernah kena maki on set yang aduh, bukan salah aku pun. Yalah. Atau
sebesar itu ke salah aku sampai kau nak maki aku depan orang kan. So kita nak datang set next day tu pun macam demotivated lah. Faham? And so kita tahu perasaan tu, aduh aku nak face muka dia lagi. Rasa berat kan? Bangun tidur macam aduh nak kena masuk set dulu. So saya seboleh-bolehnya saya pastikan set yang saya ada untuk everybody going to enjoy the ni lah. Kan? So sampai kalau orang tahu peranan AD ni, orang akan cakap AD ni paling garang, takut, gerun. Dia bukan gerun macam tu tak. Dia paling annoying lah. Nak betul, push, nak ni. Saya push. Cuma saya tahu tempat mana yang kita perlu push. Time saya perlu tunggu untuk set up, saya tunggu. Betul. You create the harmony lah benda tu. Sebab saya faham macam mana kau nak, kita cakap sebab saya kalau nak cakap background, saya pernah buat technical. Saya pernah buat assistant camera, light semua saya pernah buat. Saya pernah buat kamera juga. And so saya tahu nak set up light tu. And kau nak angkat, cuba kau pergi angkat high roller tu, kau tengok berapa berat kau nak angkat dia. Kau nak suruh technical tu cepatlah. Kau nak pergi set up, kau nak pergi angkat satu lampu ni nama Maxi Brute contohnya. Kau tahu berat benda tu macam ni kan. Kau nak suruh gaffer tu, best boy tu angkat contohnya turun bukit, kau nak suruh dia cepat macam ni kalau benda tu berat. Betul. So end up dia punya keselamatan tu siapa yang nak tanggung? Betul. Kalau itu tergolek apa semua kan. So benda-benda tu sebab saya dah lalui, saya dah tahu dia punya weight dia macam mana. Okay, saya perlu tunggu lah. Kan kau nak rah sekejap lagi end up kaki Muhammad tu patah ke, siapa nak jawab? Betul. So benda tu, so saya try terapkan benda tu. So at the end of hari kita rap tu, bila kita ni, ini Kak Sofia, saya bukan nak angkat bakul di sini tapi Kak Sofia di sini. Sepanjang dia shooting, dia tak pernah lagi shoot dengan AD yang tak menjerit. Dia first time experience dia lah kan. So AD yang tak menjerit, saya cakap okay lah. So, is it good or not kan? Dia cakap bagus lah. Sebab bagi saya, untuk apa kau menjerit-jerit? Kan? Contoh kalau benda tu aku boleh settle, aku settle lah. Faham. Kalau aku tak perlu jerit, aku tak jerit lah. Kan? Untuk apa kau bertempik kat tapi lagi kerja tak jalan pun. So selagi kita boleh discuss, kita discuss. So saya that kind of person lah. Sebab tu kita punya production nama Playground. Tak, memang kita cakap ni pun memang moto Playground adalah saya selalu cakap sebelum shoot, saya cakap ke dia orang, sekarang ni starting before we shoot, kita don't forget to play, but don't play. Don't play. Macam kita kena main, tapi jangan main-main. Okay, Megat, soalan seterusnya. Saya difahamkan filem Mencari Ramli telah mendapat pengiktirafan di antarabangsa. Alright, tayangan perdana. Boleh tak kongsikan pengalaman tu? Itu setiap kali kalau saya dapat peluang pergi festival ni, dia mesti ada experience yang membuka mata lah. Dia macam dia beza, dia sebab dekat sana di festival ni, dia orang yang datang, yang tonton ni, dia orang memang peminat filem. Dia meraihkan apa semua. Dia bukan datang. So kalau dia tak suka, dia very critical. Dan kalau dia suka, dia akan puji lah kan. Jadi alhamdulillah kita kat sana dan bersama ada lagi 3 filem tempatan, iaitu filem Macai, filem daripada Sanjay Perumal, lepas tu Aflin Syauqi ada filem Baik Alung, lepas tu dan siapa nama Ridwan Saidi lah, dia ada filem dia Air Mata di Kuala Lumpur. Saya boleh cakap yang saya tak sempat tengok yang Dato' Aflin punya, yang lain semua generally kita 3 punya filem penuh. Penonton quite full. Apa respon mereka penonton? Dan kalau Tony ada kat sini, dia memang akan respon soalan tu dengan sangat gembira. Sebab dia kata ni antara Tony cakap, aku tak pernah dapat soalan-soalan macam ni kat Malaysia. Apa antaranya soalan tu? Dia macam soalan dia lari daripada
Norma yang datang kat sini. Dia tanya about unsur feminisme. Dia tanya apa kaitan macam watak. Dia ada benda ni simbolism lah dalam tu yang sekarang ni saya tak boleh cakap lah, tapi apa yang diorang lihat dalam tu, dia tanya kat Tony. Dan Tony macam best, menarik lah soalan-soalan diorang ni. Dia tak, so jadi diorang appreciate dan dia baca filem tu dan dia nampak apa maksud tersirat juga. Subtext dia. Itu yang interesting lah. Okay lah, alhamdulillah good experience lah benda tu. Alright, soalan terakhir untuk Megat dan juga Safwan. Harapan anda terhadap filem Mencari Ramli? Nak bagi tahu kat penonton ke? Bagi Safwan jawab dulu. Harapan saya agar semua rakyat Malaysia, terutamanya sekali peminat Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, betul, dapat menonton dan dapat terima satu terjemahan daripada kami, satu persembahan yang kami anggap special lah, and how it's a tribute juga sebenarnya kan. Cuma again disclaimer, ni bukan filem P. Ramlee, dia pasal impersonator yang macam dah diberitahu tadi, and harap semua dapat enjoy dan dapat tengoklah apa isinya yang sebenarnya kita nak tunjuk. Sebenarnya sebab kalau daripada title tu pun Mencari Ramlee, siapa yang mencari Ramlee? Ya, betul. Sebenarnya kita semua mencari Ramlee. Macam tadi Megat ada cakap pasal Musli Ramlee macam mana, macam Sean Ghazi macam mana. So dalam cerita ni each character tu mencari Ramlee, tapi daripada perspektif apa? So Zakaria dia mencari Ramlee daripada perspektif apa? Zaitun mencari Ramlee daripada perspektif mana? Yusof dia mencari Ramlee juga, tapi so dia ada 4 kita punya main karakter ni. So masing-masing ada kisah yang berbeza. Masing-masing mencari Ramlee, tapi perspektif yang berbeza. Okay, faham. So itu bagi saya satu benda yang keunikan lah. Dia bila kita dah ni benda tu kan, bila kita dah tengok, so actually is literally mencari Ramlee untuk 4 main karakter ni. Tapi not on your face punya. Dia cakap aku nak pergi cari Ramlee, tak. So korang kena tengok benda tu. Okay. Saya apa benda dia, apa yang untuk tambah apa yang Safwan cakap tadi, memang tujuan saya sebenarnya tak suka bila kita buat filem tu message yang nombor satu. Dia kena story first. Selalu kan kadang-kadang ada soalan, apakah message yang awak nak buat? Tak, saya nak sampaikan cerita dulu. Message tu apa yang betul, apa yang korang baca. Tapi tak bermakna yang bila saya tulis tu tak ada apa yang cuba nak disampaikan. Sebab tu sebab bila saya tulis filem ni, kita walaupun pada waktu yang sama kita mengagungkan P. Ramlee secara general lah, rakyat kita secara general, tapi kadang-kadang kita macam tak nak move on daripada dia. Dan sebab tu saya cakap kita kena mencari Ramlee yang lain. Ataupun adakah kita boleh mencari Ramlee selepas P. Ramlee, ataupun dalam industri kita sendiri, kita tak habis-habis nak mencari Ramlee kan. Betul. So itu kalau bila tonton tu benda-benda tu, bila tengok boleh nampak lah apa yang saya nak cuba sampaikan. Dan pada masa yang sama juga saya harap filem ni pun boleh mendekatkan generasi muda, especially macam Gen Z ni kan, terhadap P. Ramlee. Dia bukan saya kata dia orang tak kenal, rasanya ada yang makin jauh kan. Sebab saya rasa kita kena kenal the person yang bertanggungjawab kepada kita punya golden age of filem Melayu lah. Betul. Filem Malaysia kan, filem tanah air. Dan dia adalah person yang bertanggungjawab. Dan bukan dia seorang, ramai lagi. Ada Omar Roji, ada Saleh Ghani, M. Amin, semua-semua tu nama yang penting untuk golden age, tapi dia yang paling popular kan. Which is sebab tu kita kena kenal dia.
Dan generasi muda especially macam yang student-student filem lah, saya harap sangat banyak siapa yang belajar filem ni ataupun even study bidang di bawah payung seni tu datang dan boleh faham kenapa saya buat filem Cik Ramli ni. Dan harapnya kita dekat dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dan last kali memang this is my tribute to him. Alright. Filem ni akan ditayangkan pada bila, Megat? Filem Cik Ramli akan ditayangkan di Pawagam seluruh Malaysia pada 19 Jun 2025. Okay, alright. So tamat sudah untuk segmen podcast CMT Hub Podcast pada episod keempat. So kita akan nak maklumkan kepada semua penonton, jangan lupa untuk mengikuti YouTube dan Instagram, Facebook dan TikTok CMT Hub di laman web ataupun type cmthub.uitm. Alright. Itu saja. Jumpa lagi pada episod yang kelima akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye.